Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Okey, Kak Ngan nak beritahu ni, penduduk PJ sekarang ni lebih kurang 807,000. Okey. Tetapi di mana hospital kerajaannya? Hospital kerajaan tak ada weh dekat PJ ni. Yang ada kat Shah Alam, Sungai Buloh, Selayang adalah. Takkan kita nak berpusu-pusu pergi ke hospital kerajaan kat sana yang sedangkan sana pun penuh dengan tempat masing-masing kan. Sepatutnya belanja awal 2026 baru ni, PMX patut mengarahkan ataupun membentangkan untuk pembinaan hospital kerajaan di kawasan PJ. Yang kamu sibuk nak pergi baiki kosan negara tu nak buat apa? Aduh, lama. Untuk rakyat untuk rakyat. Dan yang keduanya, patutnya penambahan klinik kesihatan Malaysia di Lempah Subang sekali. Di Kota Damansara, ya betul. Sepatutnya tambahan lagi satu di Lempah Subang, yang mana penduduknya ramai. Dekat PJ ni, klinik kesihatan ada 2 je. Taman Medan dan Kelana Jaya. Hei, di manakah rakyat di hati Madano ni? Astaghfirullahalazim. Okeylah, malas nak cerita panjang-panjang. Fikir-fikirkanlah, adakah Madani ni untuk rakyat ataupun untuk kroni. Assalamualaikum. Salam RM2.60.